Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Ila hadrati nabiyyina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismil arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismil arwahi walidina wa masyayikhina ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wasyukru lillah. Ya, pertama-tamanya kita menyatakan puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama lagi dalam siri-siri kuliah Maghrib. InsyaAllah kita akan menyambung lagi perbincangan di dalam kitab Khuluqul Muslim, akhlak seorang Muslim, di dalam tajuk dalam bab yang ke-13 berkaitan dengan sifat sabar dan pemaaf. Baik. Secara umumnya bila disebut tentang tajuk ini, bagaimana kita semua maklum, ya, antara sifat mulia yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Ta'ala takdirkan bahawa Nabi itu adalah menjadi contoh ikutan yang terbaik bagi kita orang-orang Islam, orang-orang beriman. Antara sifat itu adalah sifat sabar dan pemaafnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan banyaklah orang duk sebut, duk cakap tentang sifat sabar Nabi, pemaaf Nabi. Contohnya sabarnya Nabi dalam perjuangan, menghadapi macam-macam kerenah, macam-macam cubaan, macam-macam
tohmahan, celaan, fitnah dan seumpamanya. Begitu juga Nabi juga seorang yang pemaaf. Antara kisah yang menunjukkan betapa Nabi ini berjiwa besar dan seorang yang sangat pemaaf, seperti yang diceritakan dalam kisah ketika mana Nabi pergi berdakwah di Taif. Ada? Nabi pergi berdakwah di Taif. Sepatutnya akhlak orang Arab ni, kalau ada tetamu yang datang bertamu, mereka akan layan. Mereka akan sambut, layan, sembelih kambing, sembelih apa dah. Sambut tetamu. Jadi Nabi ni dia datang ke Taif. Sedangkan orang Taif ni sebenarnya ada juga kena kaum kerabat dengan Nabi. Tapi Nabi tidak disambut sebagai seorang tamu tak. Tapi orang Taif ni duk caci, maki, cerca Nabi. Tak cukup setakat tu, mereka pakat lempar pula Nabi dengan batu, kayu dan seumpamanya, sehingga darah Nabi itu mengalir sampailah ke kasut sepatu Nabi. Mengalir darah banyak. Tak kala tu Allah Ta'ala utus malaikat Jibril dengan ditemani malaikat yang menjaga bukit di Taif. Tanya pada Nabi, wahai Muhammad, perintah je nak suruh kami buat apa ni? Nak tangkupkan bukit, angkat bukit, humban atas orang Taif ke, beritahu je tak? Kalau kita lah agak-agak kena macam tu tuan-tuan, kena maki, caci apa semua, lepas tu kena lempar dengan batu lah apa semua. Agak-agak apa kita minta? Biar habis lah tak? Padan muka tu. Tak. Tapi Nabi memaafkan. Nabi memaafkan. Itu sifat pemaaf Nabi. Nabi berjiwa besar. Nabi maafkan. Bahkan Nabi doa supaya kalaulah generasi yang ada hari itu tak beriman, moga-moga keturunan mereka, anak cucu mereka ini ada yang beriman dan berjuang. Dan ternyata doa Nabi itu makbul. Baik. Sebab tu kalau orang pergi buat umrah sekarang, mereka banyak juga pergi ziarah tak, berjalan ke Taif. Jadi sentiasalah orang akan cerita balik kisah yang berlaku di Taif, dan adalah tinggalan-tinggalan sejarah yang boleh dilawati di Taif. Orang kita pergi Taif hari ni buat apa? Oh, dia kata sejuk. Tu sejuk Cameron. Ada tak? Pasang ni duduk dalam surau ni pun sejuk juga. Atau pergilah naik kereta kabel pula. Main kereta kabel pula. Baik. Kita lihat apa sambungan kita, muka surat 220. Baik. Pengarang menyatakan lagi tentang sifat sabar dan pemaaf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri mengajar para sahabatnya supaya memiliki kesabaran. Perkara itu dapat kita ketahui dari sebuah riwayat hadis di bawah ini. Ini hadis yang agak panjang, yang juga menceritakan Nabi ini seorang yang penyabar dan pemaaf. Sahabat ada tu dah nak tarik pedang dah, marah, tapi Nabi kata sabar. Sebab ialah Nabi lebih bijaksana dari dalam menghadapi sikap manusia, perangai manusia. Diceritakan pada suatu hari seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta sesuatu. Arab Badui ni Arab yang yang hidup di tengah padang pasir, berpindah satu tempat duduk dalam khemah. Mereka tak duduk macam kita lah, duduk satu taman, satu kampung, duduk tetap sini, tidak. Kita ni sampai berapa keturunan tak tahu duduk sini tak. Tapi dia orang ni duduk sekejap, jangka masa dia berpindah. Ni Badui, mana orang Arab Badui disebut begitu. Kemudian bila Arab Badui datang minta sesuatu dengan Nabi, maka kemudian baginda memberi apa yang dimintanya. Nabi pun diminta apa? Minta bekalan makanan ke apa, Nabi pun bagi. Kemudian Nabi bertanya kepada dia, bukankah ataupun tidakkah? Kalau bukankah ini, kalau kita tengok dalam lafaz hadisnya asalnya
Nabi berkata, hal ahsantu. Hal tu maknanya tidakkah, ataupun bukankah ni macam tu. Tak apalah, ni terjemahan dia. Tidakkah aku telah berbuat baik kepadamu, hai Arab Badui, bila aku bagi ni, tidakkah aku ni telah buat satu kebaikan kepadamu? Ataupun dia tanya dengan maksud, Nabi tanya, adakah kamu dah berpuas hati aku ni beri padamu apa yang kamu minta? Orang Arab Badui itu menjawab, tidak, engkau tidak berbuat baik. Dia kata, tidak, kamu ni tak cukup baik lagi kepada aku. Engkau belum berbuat baik, tak cukup baik kepada aku. Maksudnya yang kamu bagi ni tak cukup. Aku tak puas hati lagi. Jawab Arab Badui ini. Ada. Ini dia bercakap dengan Nabi ni. Kalau bercakap sama-sama kita pun kita marah juga. Dah bagi-bagi, minta lagi tak cukup. Macam orang datang minta sedekah lah, contoh dah tak, kita dah bagi dah, rasa macam dah cukup, tapi tiba dia marah pula tak cukup, dia kata. Kita pun mula naik angin ya. Naik angin kita pun halau lah tak, macam tu lah kalau kita buat. Mendengar jawapan itu, kaum muslimin, yakni para sahabat yang ada sekali dengan Nabi pada waktu itu, yang hadir bangkit hendak memukulnya. Yang ada pun tuan-tuan marah lah, cakap kasar dengan Nabi macam tu. Nabi dah bagi, terang-terang dah bagi, elok-elok dia kata Nabi tak buat, tak cukup lagi, tak puas hati lagi dengan pemberian Nabi. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat nak pukul Arab Badui tadi. Baginda berdiri kemudian masuk ke dalam rumah, lalu memberi barang tambahan kepada orang Badui tadi. Kemudian ni ada tinggal terjemahan dia. Kemudian Nabi bertanya lagi sekali, tidakkah aku telah berbuat baik kepadamu? Barulah orang Arab Badui tadi tu jawab, dia menyahut, ya, baru dia puas hati, ya, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan engkau sekeluarga. Barulah dia puas tu, baru dia kata, moga-moga Allah Ta'ala membalas kebaikan kamu sekeluarga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Arab Badui tadi engkau telah mengucapkan perkataan yang membuat para sahabatku merasa tersinggung. Jika engkau mahu, jadi jika kamu ni, kalau boleh, Nabi kata kepada dia, supaya engkau katakan apa yang engkau katakan, yakni pujian yang engkau katakan kepadaku sekarang ini, maka Nabi minta ucapkanlah kembali apa yang engkau katakan kepadaku sekarang ini di hadapan mereka, yakni di hadapan para sahabatku yang lain, agar kemarahan mereka kepada dirimu lenyap dari dadanya. Keesokan harinya orang Arab Badui itu datang lagi dan beliau berkata kepada para sahabat, kalau riwayat lain dia tak sebutlah Arab Badui ini datang keesokan harinya. Ini riwayat dia, ada riwayat berbagai tentang hadis ini ya. Tapi dalam kitab kita ni disebut esoknya Arab Badui ini datang balik. Dan dia pun berkata kepada para sahabat, dan beliau tu maksudnya Nabi berkata kepada para sahabat, orang Arab Badui ini sebelum ini berkata sebagaimana yang telah kalian dengar. Kemudian aku berikan kepadanya dan sekarang dia sudah merasa puas. Bukankah begitu wahai Arab Badui? Nabi kata pada orang Arab Badui. Maka Arab Badui itu pun menyahut, ya benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membalas kebaikan engkau sekeluarga. Dan para sahabat dan riwayat yang lain menyebut, bila sahabat dengar Arab Badui ni kata begitu, para sahabat pun berkata, sekarang kami redha wahai Rasulullah. Sahabat kata, barulah kami ni rasa lega lah, ataupun rasa memaafkan perkataan kasar Arab ni kepadamu tadi ya Rasulullah. Dia disebut begitu. Baik.
Kemudian ada riwayat hadis menyatakan dia setakat itu sahaja riwayat, tapi riwayat yang lain menyebut setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah, ya. Rasulullah lepas tu Rasulullah sambung perkataan Nabi kata, aku dan dia ibarat seorang yang mempunyai seekor unta yang terlepas dan lari kabur. Aku dengan Arab Badui ni, kata Nabi cerita, Nabi terangkan pada para sahabat lah, ya, sepatutnya sikap, terutamanya sikap kita lah orang Islam. Lebih-lebih lagi kalau kita ni adalah seorang pendakwah, ada orang yang nak ajak orang lain buat baik. Jadi kita kena banyak sabar, kena banyak pemaaf. Nabi kata, aku dengan Arab Badui ni macam seorang yang ada seekor unta, dan unta itu terlepas dan lari jauh. Banyak orang mengejarnya, jadi adalah orang nak tolong kejar unta ni. Tetapi semakin dikejar unta itu semakin jauh. Jadi bila orang yang unta ni tak kenal, unta ni bukan makin jinak tak. Dia lagi jauh lah lagi, sebab orang yang nak pergi tangkap dia tu orang yang dia tak kenal. Kalau kita macam kat rumah lah, kalau ada kucing kita yang jinak, cuba orang lain nak tangkap, dia lari. Kalau tuan dia tu tak payah buat apa pun. Kita tengok tuan dia dah berlari dah kat tuan dia dah, sebab dia kenal. Tapi kalau orang lain, dia akan jadi liar. Maka dikata pemilik unta itu kemudian berteriak kepada orang-orang yang membantu mengejar untanya. Dia kata, biarkan sahaja untaku itu, jangan biar unta tu. Aku dapat menjinakkan dia kerana aku lebih mengenalnya daripada kalian. Biar aku buat sendiri, sebab unta ni aku tahu perangai dia, macam mana nak menjinakkan dia, macam mana aku nak tangkap balik. Ingat bila lari-lari ni macam kalau lembu korban, tuan-tuan, jenuh lah. Ada tengah tempat tu lembu korban, kambing korban terlepas, tuan-tuan, tak jumpa sampai sudah. Tak jumpa. Tak jumpa tu jenuh lah, cari, lari tak ke mana. Cuma kalau tempat kita ni mungkin mudah lah jumpa sikit dah. Tak ada tempat dia nak menyorok. Tapi kalau tempat yang ada hutan, ada tempat-tempat berluka apa, dia masuk dalam tu, tuan-tuan, kira orang panggil, kira sedekah lillahi ta'ala lah. Kena cari unta, kambing, unta lah, lembu ataupun kambing lain lah. Baik. Macam mana dia buat? Lalu dia mendekati untanya. Dia pun datang dekat unta tengok tuan dia kenal dah. Dia ambilnya rumput dari tanah dan diacung-acungkannya. Dia pun ambil umpan, tunjuk-tunjuk rumput tu, sehingga unta itu pun datang balik dekat tuan dia. Unta itu disuruh jongkok, disuruh unta tu duduk. Lalu unta tu pun duduk, dia pun naik atas punggung ni, atas belakang ni. Maknanya dia dapat balik unta dia. Lalu Nabi pun sebut lagi, jika semalam, jadi kalau tadi dia kata, atau kalau semalam aku biarkan kalian bertindak terhadap orang Arab Badui itu kerana dia mengucapkan perkataan yang tidak baik. Kalau aku biar kamu semua ni, bila dah marah dengar dia bercakap kasar semalam, tentu apa berlaku? Dia kata, lantas kalian membunuhnya dan dia tentu masuk neraka. Ataupun dia sebenarnya bukan masuk neraka, dia kata, nescaya orang ini pasti akan binasa. Ya. Jadi kalau masuk neraka, kenapa nak masuk neraka? Beratlah ini. Lantas kalian membunuhnya dan dia tentu bukan masuk neraka, tentu dia binasa. Maknanya dia ni matilah. Kalau kalian bunuh dia akan binasa, akan mati. Ya, bukan akan masuk neraka. Ya, sebab kadang-kadang tuan-tuan, ada orang memang jenis cakap kasar. Kan ada setengah negeri Melaka ke mana tak, dia cakap tu kasar, tuan-tuan dia. Jadi jangan marah. Kalau jumpa tu dia bercakap tu apa tu panggil,
Lahabau tak? Lahabau dia kata. Lahabau. Apa lagi perkataan dia? Jadi perkataan tu sebenarnya perkataan biasa je bagi mereka. Hawa kata, Hawa kamu. Hawa tu how are you sebenarnya. Jadi dia sebut Hawa, dia kata baik. Jadi kita dengar dia tu kata macam-macam, elok senyum tak. Celaka lah apalah. Jadi dia orang tu itu biasa bagi setengah mereka. Jadi kita mungkin yang tak biasa kita dengar tu mula panas telinga lah nak marah. Jadi sebab itu Nabi dia melayan orang Badui ni sebab Nabi tahu orang Badui ni ada sikap perangainya agak kasar, perkataan yang kasar. Seperti yang kita cerita dulu lah, ada seorang Arab Badui juga masuk ke masjid Nabi tu pergi kencing satu sudut. Oh, sahabat tengok kawan ni kencing dalam masjid, kira nak pukul, nak sepak terajang lah. Tapi Nabi kata, tunggu, jangan biar dia kencing sampai habis. Kalau sepak terajang tak tahu, bukan setempat habis satu masjid tu pula air kencing lah. Macam tu lah Nabi bawa. Kemudian Nabi pun nasihat, Nabi tunjuk pula cara membersihkan najis. Tak, itu maknanya sabar dan pemaaf Nabi. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifat sabar dan baginda tidak terkejut mendengar kekasaran orang Arab Badui itu. Jadi orang Badui cakap kasar, Nabi tak terkejut. Nabi tak terkejut. Ya. Baginda mengetahui bahawa orang tersebut perangainya seperti orang lain yang biasa bercakap kasar dan mudah berbuat keburukan. Jadi tindak tanduk tu tak elok. Jadi itu biasa dia orang bercakap kasar, bertindak kasar. Ya, sebab keadaan hidup mereka tu macam tu. Ya. Jadi kita kena meraihkan. Orang-orang seperti mereka itu seandainya cepat dijatuhkan hukuman, maka hukuman yang dijatuhkan itu bukan suatu kezaliman. Ini saya tak setuju dengan dia. Saya pun tak tahu ni apa. Sepatutnya maka hukuman yang dijatuhkan itu bagi saya, kalau yang lebih tepat, tentulah suatu kezaliman. Ya, sebab kita menghukum seseorang itu tanpa kita mengetahui kenapa dia bersikap demikian, ataupun memang dia ada sikap sebegitu. Macam kita ni berkawan lah tuan-tuan, tak? Ni ramai-ramai ni dah lama kawan, dah lama kenal ni, kita tahu dah orang ni ada style gini, orang ni begini pula. Ada orang ni jenis mulut laser, orang panggil mulut laser, tahu mulut laser. Kalau bercakap tu, bukan main. Kalau orang laser dia balik, dia tak tahan, seminggu tak nampak, merajuk. Nanti Nabi ada sebut, dalam kitab ini ada sebut, ni ada orang ni akan datang ni tak? Ada orang sifat dia macam tu. Cepat marah, lepas tu lambat sejuk. Cepat marah, lambat sejuk. Baik. Jadi kalau kita cepat menghukum orang yang seperti ini, maka tentulah dia kata hukuman macam itu adalah suatu bentuk kezaliman. Jadi sebab tu kita jangan cepat menghukum seseorang tu kecuali setelah kita mengetahui hal yang sebenar. Sebab zaman sekarang ni zaman viral dah. Kadang-kadang tu orang viral tak tahu cerita. Kenapa berlaku begitu apa itu, atau kita pun nambah lah, kita pun penambah lah. Hantar juga mesej dah. Beri komen hentam orang tu gini, rupanya ceritanya sebaliknya lah. Kita tak tahu cerita sebenar. Jadi tunggu dulu. Jangan cepat. Kalau tidak, kita buat satu benda yang bentuk zalim lah. Ataupun zalim tu kadang-kadang kita sendirilah yang bersalah. Orang yang berusaha memperbaiki masyarakat, dia tidak akan bersikap kasar. Malah mereka melapangkan dada dan bersabar terhadap orang-orang yang berperangai tidak baik, dengan tujuan mendidik agar orang tersebut berubah sikapnya menjadi manusia yang baik. Kena sabar. Kena sabar, berlapang dada untuk berusaha mengubah masyarakat ini bukan mudah. Ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga marah, tapi ada juga ketika Nabi marah. Ada tempat.
Bukan kata bila sabar ni tak pernah marah. Kena marah juga, kena tempat marah, kena marah juga. Tempat yang kena sabar, perlu sabar, begitu. Maka dibawa contoh, Nabi ni pernah marah. Tetapi baginda dapat mengawal kemarahan, marah juga tapi taklah sampai meletup, kata-katalah. Nabi tetap mengawal kemarahannya. Apa yang jelas diketahui dari sejarah perilakunya ialah baginda tidak pernah melakukan pembalasan kerana kepentingan peribadi. Nabi marah tapi bukan menyentuh. Kalau orang hina dia dari sudut rupa dia lah apa dia, Nabi tak kisah. Kalau menyentuh batang tubuh peribadinya, Nabi boleh bersabar, Nabi boleh bertolak langsung. Ya, baginda marah hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar larangan Allah, dan perbuatan seperti itu baginda akan mengambil tindakan. Tapi kalau ada orang buat sesuatu yang menyentuh perkara berkaitan dengan agama, menghina agama apa, Nabi akan marah. Mempersoalkan hukum agama, Nabi akan marah. Nabi akan ambil tindakan. Diceritakan pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang membahagi-bahagikan barang ghanimah. Ghanimah ni maksudnya harta hasil daripada rampasan perang. Ghanimah. Zaman dulu memang macam itulah. Bila orang dulu-dulu pergi berperang, mereka bawa sekali harta mereka, emas, perak, perhiasan, mereka bawa sekali. Bawa binatang ternak lah, bawa unta, kambing, bawa banyak. Itu orang dulu, caranya macam tu. Dia kenapa buat begitu? Antaranya nak beri sebagai satu motivasi kepada orang yang berperang ni, supaya mereka berperang bermati-matian. Kalau tak menang, ini semua akan hilang. Jadi mereka perang sungguh-sungguh lah nak mempertahankan harta-harta milik mereka. Itu cara orang dulu. Cara orang dulunya macam tu lah. Sekarang lain lah. Ada seorang Arab Badui, cerita orang Arab Badui juga, yang berperangai kasar bila Nabi bahagilah. Bahagian ni orang yang berperang begini, bahagian ni orang ni dapat ni, berbeza-beza lah. Berbeza-beza ni ada sebab perbezaan itu. Jadi orang Arab Badui ni dia tak puas hati. Dia berkata kepada baginda Nabi, dia kata apa? Bahagilah dengan adil. Pembahagian itu tidak seperti yang dikehendaki Allah. Tengok. Jadi orang Badui marah, kata, wahai Rasulullah, berlaku adil lah, bagilah dengan adil. Ni pembahagian ni, cara bahagi ni tidak seperti yang Allah Ta'ala kehendaki. Maknanya dia tuduh apa? Dia tuduh Nabi, dia kata Nabi tidak adil di dalam pembahagian harta rampasan perang. Bila menyebut tentang apa yang Nabi buat itu sebagai tidak adil, itu yang Nabi marah. Sebab Nabi melaksanakan pembahagian itu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah. Bukan ikut suka Nabi, ikut pandang Nabi je, tidak. Jawapan yang baginda berikan kepada orang Arab Badui itu hanya menjelaskan apa yang tidak difahaminya, memperingatkannya dan menyinggung apa yang telah dikatakannya. Lantas baginda menjawab, celakalah engkau. Yang orang Arab ni, dia katalah, maknanya terjemahan Melayu tu, celakalah engkau. Dia adalah perkataan Arab tu yang digunakan, tetapi diterjemahkan dengan celakalah engkau. Macam orang Melaka sebut tadi, lahabau, dia kata tak, lahabau. Tapi itu bukanlah sampai bermaksud menghina, tidak. Tapi adalah kadang-kadang kita ni yang tak tahu penggunaan bahasa tu, kita guna tak betul. Tak, lahabau tu contohlah. Tapi kalau ada orang yang tahu cara pengguna tu, dia tak rasa marah pun penggunaan perkataan tersebut.
celakalah engkau, siapa yang akan berbuat adil jika aku sendiri tidak berbuat adil. Nabi kata, Nabi terangkan, kalau aku ni tidak berbuat adil, siapa lagi yang akan berbuat adil? Siapakah yang membahagikan harta ini yang kamu boleh sifatkan dia berlaku adil? Nabi menyebutkan apa yang aku buat ini, inilah yang dikatakan adil. Inilah keadilan Nabi sebut. Ya. Kita kena faham, memang ulama kita sebut, bila sebut adil ni tuan-tuan, dia tak semestinya sama banyak. Tak mestinya sama banyak. Anak-anak kita lah ni selalu dah, cuba kita ulang je lah, selalu dah diingat. Kalau anak-anak kita lah, kita ada anak dah, anak yang kecil dengan anak yang besar, kalau kata adil, tak kata bagi RM10, RM10, RM10 baru adil. Ikut keperluan. Ikut keperluan, kalau yang besar mungkin keperluannya lebih, maka diberi lebih. Nah, kalau yang kecil ni keperluannya sedikit, maka diberi mengikut keperluan, memenuhi keperluan. Itulah yang adil. Bukan jumlahnya itu baru tunjuk adil. Baik. Jadi Nabi tegur, jika aku tidak, siapa yang akan berbuat adil, kata Nabi, jika aku sendiri tidak berbuat adil. Dan Nabi sebut lagi, jika aku berbuat tidak adil, engkau akan kecewa dan rugi. Kalau aku tak buat, kalau aku tidak berlaku adil, engkau sendiri nantilah yang akan kecewa dan rugi. Ya. Pada masa itu ada beberapa orang sahabat yang tertusuk perasaannya. Ada sahabat tu bila Arab Badui kata begitu, marahlah dah. Hina Nabi depan-depan, merendahkan Nabi depan-depan. Dan sahabat ni bermaksud hendak menyerang dan membunuh orang Badui itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegah Nabi, halang, jangan. Dia orang Arab Badui ni, bila dia rasa tak puas hati ataupun dia tak faham cara perbahagian Nabi, dia sebut je. Dia tak ada nak tanya orang lain tu, ni kenapa begini, tak tanya dah. Dia sebut depan-depan begitu. Itu perangai dia orang macam tu, nak buat macam mana? Kan orang kita pun ada juga macam tu dah. Kawan-kawan kita tu ada jenis dia cakap lepas je. Kemudian bila orang marah, orang tegur, dia buat bodoh je. Dia buat lembu macam lembu kenyang je, buat diam, buat dek, kita kata. Dia macam tak bersalah, padahal apa yang dia cakap tu memang salah dah. Baik. Jadi orang macam ni, kita kata, kita layan je lah, Jadi Nabi melarang, walaupun Nabi marah, tapi Nabi tetap mengawal kemarahannya, dan Nabi melarang sahabat untuk ambil tindakan yang tidak sepatutnya, kerana Nabi memahami itulah kita kata perangai, sifat, tabiat orang-orang Arab Badui. Baik. Okey, diteruskan lagi. Ni yang tentang sifat ni, Nabi sebut tentang sifat manusia ni. Kalau tengok-tengok macam ada je pada kita ni tak. Pada suatu petang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan khutbahnya. Nabi kadang-kadang ada masa lepas solat fardu, Nabi naik atas mimbar, Nabi bercakap, bertazkirah lah. Tapi disebut Nabi berkhutbah lah. Bila sebut naik atas mimbar ni, berkhutbah lah. Jadi Nabi naik atas mimbar sebab mimbar tu tempat yang lebih tinggi dan suara Nabi akan dapat didengar oleh semua yang hadir begitu. Apa Nabi bercakap? Nabi kata, di kalangan manusia terdapat orang-orang yang tidak cepat marah dan cepat kembali tenang. Yang Nabi kata, pertamanya ada orang, dia kata, perangai manusia ni, ada orang tu dia tak cepat marah. Orang kata apa-apa pun dia cool, dia kata tak, dia tenang je. Kemudian kalau dia marah pun, kata Nabi, dia cepat kembali tenang. Dia marah sekejap, dia pun okey balik. Itu pertama. Yang keduanya, ada orang yang cepat marah. Ada orang tu pantang cuit sikit marah dah. Yang kedua ni, cuit sikit marah dah.
Dan dia kata tapi cepat kembali tenang, cepat marah dan cepat tenang balik. Ya. Cepat marah, cepat tenang balik. Orang Arab ni macam yang nombor 2 ni banyak tuan-tuan. Kalau marah tu macam nak bergaduh. Tapi kita pergi sallu ala nabi, kata selawat pada nabi. Allahumma salli Muhammad, terus berpeluk. Peluk terus balik. Balik tu. Tadi macam bergaduh tu macam macam kata kalau ada parang memang kena tetak dah. Tapi bila kita pergi selawat pada nabi, dia pun selawat terus tenang tuan-tuan. Boleh berbaik, boleh peluk balik. Yang bergaduh tadi. Kalau orang kita dah marah macam tu, jangan tak. Orang yang suruh bertenang tu kena pula. Kita nak apa? Kita yang nak mendamaikan, kita pula yang kena sebiji 2 lepas tu. Baik, yang kedua begitu. Cepat marah, cepat kemudian. Yang ketiga, ada yang tidak cepat marah dan tidak cepat tenang kembali tenang. Ada orang tu dia lambat marah tapi dah marah lambat pula nak tenang balik. Itu yang ketiga. Ada juga di antara mereka yang tidak cepat kembali tenang dan cepat marah. Ada orang pula dia kata cepat marah dan lambat. Yang ketiga tadi lambat marah tapi lambat marah dan lambat tenang. Dan yang keempat ni ada yang cepat marah dan juga lambat pula dia nak bertenang. Itu dia. Ada 4 lah. Lalu kata Nabi, yang terbaik di antara mereka itu ialah yang tidak cepat marah. Maknanya kalau orang buat apa-apa dia lambat marah, bukan lambat marah tu bukan kerana dia ni dayus apa, tidak. Kerana dia ini tinggi, kesabarannya itu tinggi. Dia tahu ada tempat tu dia masih boleh bertenang, dia bertenang, dia tak marah. Lambat marahnya dan cepat kembali tenang. Kalau dia marah pun kemudian dia boleh kawal dan dia cepat bertenang, dia hilang kemarahannya kembali. Dan yang terburuk di antara mereka itu ialah yang cepat marah, cuik sikit marah kemudian dan tidak cepat kembali, lambat pula nak bertenang. Nak hilang marah tu lambat. Pecah-pecah muka dah tak larat baru dah hilang marah. Dah kena gari tu marah lagi tak. Itu yang, jadi tuan-tuan, yang Nabi sebut ni bukan gurauan-gurauan, memang bunyi macam gurau juga, tapi memang itulah hakikat yang berlaku di antara kita ni. Ada orang ni cepat marah. Cepat marah, lepas tu dia lambat pula nak bertenang. Lambat pula nak bertenang. Jadi kita yang terbaiknya, benda yang kita boleh sabar, kita sabar. Lambat marah dan cepat pula kita bertenang. Ya, kadang-kadang ialah dalam kita nak mendidik anak-anak kita memang macam tu juga tuan-tuan ya. Sebab bila dia kenapa dengan anak-anak ni kadang-kadang mak ayah ni dia cepat marah, sebab budak tu anak kita, cuba anak orang lain dia tak cepat marah macam tu. Sebab kita ni merasakan anak tu adalah milik kita. Bila barang milik kita ni, kita pun mudahlah nak buat macam-macam dengan benda yang kita anggap milik kita. Bahkan sebenarnya anak kita tu pun bukan milik kita pun tak. Bukan milik kita pun, kita jadi pemegang amanah juga. Tapi dengan anak orang lain kadang-kadang dia boleh sabar. Dia boleh tahan, boleh sabar. Anak sendiri tak boleh sabar. Itu sifat marah lah yang kita kena kawal. Di antara mereka itu terdapat pula orang-orang yang memberi dengan baik dan meminta dengan baik. Nabi tambah lagi. Manusia ni pula ada pula orang tu dia memberi dengan baik dan dia meminta dengan baik. Ada juga yang tidak memberi dengan baik dan meminta dengan baik. Ada. Bila minta tu minta dengan baik, tapi memberi tu memberi dengan cara yang tidak baik. Ada yang tidak meminta dengan baik tapi dapat memberi dengan baik. Masing-masing berlainan. Masing-masing tak sama, orang tak sama. Ya. Ada pula di antara mereka yang tidak memberi dengan baik dan tidak meminta dengan baik. Beri pun dengan cara tak baik. Kalau meminta pun dengan cara yang tidak baik.
Yang terbaik di antara mereka itu ialah yang memberi dengan baik dan meminta dengan baik. Nak minta pun minta dengan cara yang baik. Waktu dia ada orang pula minta dengan dia, dia boleh memberi dengan baik. Sebab memberi dengan baik ni maksudnya, contohlah, memang ada kita sebut adab atau akhlak dalam Islam. Dalam Quran ada sebut tentang bahawa ialah kalau orang meminta dengan kita, lah. Contohnya peminta sedekah, mungkin datang sampai ke rumah kita, contohlah. Jadi kalau dia meminta, kalau kita nak memberi, memberilah dengan baik. Maksud berilah, tak payah cakap apa-apa, nak beri. Tapi dan jangan pula kita contohnya memberi dalam keadaan menghina dia pula. Marah-marah, sebut-sebut, ungkit-ungkit, bagi juga. Dia tak. Ada juga orang kata, malam datang pula, hari dah ambil lah, bagi juga. Habis mulut tu baik juga. Jangan. Yang paling teruk, udah letak bagi, marah pula, kata macam-macam pula, halau pula. Jadi kalau tak nak bagi, kata, bercakap dengan baik. Minta maaf, cakap dengan baik. Ataupun buat orang dia bagi salam, Waalaikumsalam, orang dalam rumah, tak ada orang di rumah ni, kata tak. Dah tak nak, tak usah datang minta sedekah, contohlah tak. Kadang-kadang kita macam tu juga tak, tengok intai dulu siapa datang. Orang datang bawa buku resik tu, tak. Diam kata, diam. Jangan bunyi. Jangan bunyi dia kata, supaya orang tu tunggu, tak ada orang pun beransur lah. Jadi tak apalah kita buat begitu, maknanya kita tidak mengecilkan hati dia. Ataupun kita bercakap dengan baik, minta maaf, gini-gini, atas alasan kita lah, kalau tak nak bagi. Itu lebih baik dalam Islam, ya. Tapi jangan kita memberi dalam keadaan kita maknanya merendah-rendahkan dia, ataupun tak memberi dalam keadaan pula kita marah-marah, menghina, merendah-rendahkan dia. Jangan. Kalau tak nak bagi, minta maaf, cukup. Baik. Marah adalah bara api. Marah tu. Marah adalah bara api di dalam hati anak Adam. Bukankah kalian melihat sendiri matanya yang kemerah-merahan dan urat lehernya yang menggelembung? Ni marah ni sebenarnya. Dia ibarat api yang sedang marak dalam hati seorang anak Adam. Matanya jadi merah, urat lehernya dah mula naik. Tu marah tu. Ya. Kita sebut tadi Nabi pun pernah marah, tapi marah tu marah yang bertempat, ya. Tapi kita ni kadang-kadang kurang sabar, banyak marah daripada sabar tak? Sikit nak marah, ya. Cepat sangat nak marah. Jadi bila kata bara api dalam hati anak Adam, bara api ni tuan-tuan, bila bara api ni, adakah dia akan membawa kebaikan kepada kita? Tidak, dia akan membawa kebinasaan. Dia akan membakar, dia akan merosakkan, dia akan membinasakan. Dia akan buat kita ni, mari kita ingat baliklah, mungkin dulu kita pernah ambil suatu tindakan disebabkan marah. Apa akan jadi tuan-tuan? Kita akan menyesal lepas tu. Kita akan jadi rasa bersalah pula atas tindakan kita disebabkan kemarahan ini. Ini marah ni bahaya. Sebab itu Islam menyebut sifat marah ni di antara sifat yang tercela. Tapi bukan marah secara mutlak lah. Marah-marah yang disebutkan tadi tu, yang sepatutnya benda tu boleh kita bersabar, tapi kita lebih kepada marah. Barang siapa merasakan sesuatu mengenai hal itu,
hendaklah dia segera melekatkan diri pada tanah, iaitu tetap duduk di tempatnya. Baik, ada hadis Nabi sebut ya. Kalau kita marah, kita sedang berdiri tak, kita marah. Nabi kata duduk. Kita duduk. Duduk pun tak hilang marah lagi. Nabi suruh baring. Macam tu sekali. Supaya bila kita berduduk tu lebih diam, kita baring tu kita lebih diam, maka diharapkan kemarahan kita ini akan reda, akan hilang sedikit demi sedikit. Tuan-tuan, jangan ada orang tu kita sebut dia ada perangai, dia panggil apa? Panas baran, dia panggil tak? Panas baran. Orang panas baran ni memang dia bila dia mari panas baran dia, mulut dia tak ada insurans dah. Mulut tak ada insurans, tangan kaki pun tak ada insurans. Tak. Orang panas baran ni dia kena lawan dengan panas baran juga. Baru padan muka kita panggil. Saya pun ada tengok orang jenis panas baran ni, bila orang yang lawan ni pun jenis panas baran juga, kita kata jumpa Rabu dengan Khamis dah. Baru dia berakal. Tak. Dia ingat dia seorang je panas baran tak. Ada juga orang lain yang bila panas baran tu lebih gila pada dia, baru dia takut. Tapi marah ni memang antaranya macam tadilah, dia menyebabkan bila panas tu, bila umpama api yang membakar di dalam hati, dia akan menyebabkan seseorang itu bertindak dengan tindakan yang tak sepatutnya. Tidak lagi dia bertindak tadi, tidak lagi berpandukan kepada pertimbangan yang sepatutnya, yang terbaik. Tak ada lagi pertimbangan itu berdasarkan iman, berdasarkan akhlak, tapi hanya tindakan itu mengikut amarah kemarahannya sahaja, yang akhirnya mungkin merugikan dia, yang boleh juga membawa keburukan yang lebih besar. Tak ada kan orang jenis marah-marah di jalan raya tu tak? Dia nak marah sangat, dia langgar kereta kawan ni pula. Dia membawa kerosakan yang lebih besar. Sekarang ni zaman viral pula tak? Jadi kalau dia marah sangat, dia ambil tindakan-tindakan yang tak sepatutnya, dia boleh dituduh sebagai pembuli jalan raya pula. Kena viral pula, polis pergi cari tuan-tuan. Tengok-tengok orang Batak rabik tak? Contohlah dah, kena. Ya, mudah dia cari sekarang. Baik. Jadi puncanya apa? Marah. Punca. Nabi suruh kalau berdiri duduk. Duduk tak hilang, baring. Supaya dengan diam tadi akan menghilangkan kemarahan. Hadis tersebut menghuraikan beberapa jenis perangai dan kedudukan orang-orang yang bersangkutan menurut urutan keutamaannya masing-masing. Dan bagi setiap orang yang beriman, wajib menempatkan diri di tempat yang paling terpuji. Begitu. Seorang pemarah pada umumnya mudah terseret oleh tingkah laku yang biasanya diperbuat oleh orang-orang yang berperangai buruk. Kalau kita marah ni tuan-tuan, mula-mula kata mulut tak ada insurans tadi tak, cakap kasar, memaki, menghamun, begitu begini, jangan. Dia akan bawa kita menyeret kita kepada perbuatan dan perkataan seumpama itu. Kadang-kadang dia memaki-maki apabila pintu sukar dibuka. Dia nak buka pintu tak boleh, dia marah, dia maki-maki tak. Kadang-kadang tu tendang-tendang pula tak. Tendang-tendang, sepak pula bucu, dia dapat sakit sendiri. Menghancurkan perkakas ketika sedang marah. Macam tahu kita macam tu tak. Marah-marah tuan-tuan, sepak kursi plastik, pecah habis. Benda elok lagi, kena marah, pecah habis, rosak. Saja tak? Campak tu ni, kena apa barang ni rosak, pecah lah apa, sebab marah. Pernah tak berlaku ni? Dan memaki-maki binatang apabila dia merasa terganggu. Binatang pun kena maki. Tak?
Wallahu alam. Panjang lagi ni tentang marah ni tak. Tapi itulah sebahagiannya lah yang sempat kita sebut pada malam ni. Sebenarnya banyak lagi yang sangat menarik nanti. Nabi sebutlah tentang bagaimana Nabi menegurlah bila orang tu marah. Dia buat sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Lalu Nabi tegurlah sifat-sifat seumpama itu. Dia memaki hamun, dia mencerca apa semua itu sebab marah. Jadi perkara-perkara itu adalah perkara yang merugikan diri kita sendiri ataupun merosakkan barangan dan seumpamanya. Kita ni jadi jatuh membazir, membinasa dan seumpamanya. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi setakat itu dulu. Ada soalan ke? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa 'an jami'il mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna mimma yanfa'una wanfa'na mimma 'allamtana. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma dabbirna ya Allah fa inna la nuhsinu tadbir. Allahumma ruddana ila dinikal islami radan jamila. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.